Nyo siapa seko lagu ni? Kakak dah lah manja. Yaya bahagia. Paruk pauh. Si awak bahagia numbuk ikan deh biar cepat siap segitu. Sudah lah air tak ada gitu. Tak ada dah mu apa mu jadi air hari ni. Assalamualaikum. Si awak. Kalau kecek Kelantan kak dia super belagu sikit dia macam gitu deh. Boleh kau Yaya nak kecek Kelantan dalam video ni. Berasa rindu duk nak klik kota baru. Lama dah tak klik, lama pun tak adalah lama sangat raya hari tu lah. Ni kalau si awak tengok ni beras Yaya makan duduk Selangor ni. Tak boleh makan beras Malaysia. Kalau pergi kedai makan, kalau bukan pergi kedai siye ke? Tak boleh nak makan. Nasi tu berasa lah lain. Sebab kita jak kecil pas besar duk makan beras rindik ni, beras ye. Tapi muju ada jual sini. Mai dengan benar ni kadang-kadang jumpa mu tak dia ni ha. Baru jumpa mu tak dia. Tak pergi lagi ni. Kadang-kadang tak jumpa, kadang-kadang mudah jumpa. Ya? Ya sayang? Cukuplah. Tadi awak makan yogurt. Apa lagi awak nak makan? Alah payuh teh. Kira mudah-mudah lah. Kitanya malah bulu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nak apa sayang? Orange. Nak orange. Sekejap ya. Air baru sapa pakai gerek je. Allah, dia mari seko. Dia mari gini pula dah ngapal-pala welah. Lagu mana ni? Nak kerak lagu mana ni? Kita tak biasa. Aduh, lemah semangat kakak. Nyo siapa seko lagu ni? Kakak dah lah manja. Aduh, banyak kerja pula dah lah lambat dah. Tak apa, kita settle ikan dulu. Sebab menu hari ni Yaya nak buat daging singgah. Lepas tu nak lah ada air goreng. Ni air goreng. Kita nak goreng dia ni. Sambal pauh. Ke apa lagi? Ni nak celor. Makan dengan budu. Mudah je jadi kau payahnya. Dia mari dengan seko gini. Okey, tak apalah. Sabar-sabar. Anggap je kita ni macam duduk dalam MasterChef. Ada. Macam cabaran untuk kita. Sebab kita tak gerak dengan seko ni. Yaya nak settle dulu. Ikan ni bakar dalam air fryer. Sebab nak buat sambal pauh. Ikan ni kita letaklah dalam ekor 3 ekor pada buat sambal ni. Ni air fryer ni Yaya panas benar. Suruh panaslah sikit. Oh mak aku, Allahu Akbar. Apalah hari ni suwi sikit ni. Subhanallah. Metar kita nak ejah balik. Dia mari gitulah deh jari-jari. Orang tengok dekat TikTok mana-mana. Hak comel hak siap belakang tu. You tak tahu hak gini-gini koteh-koteh lagu ni. Ereh. Duduklah dalam 15 minit. Kalau duduk kat kita pulah-pulak. Lagu tu. Ni nasi tak boleh nak lagi dah. Pasal sop pula. Kena explain deh. Kalau kita buat video, kenapa tak masak nasi dulu? Tiba pula tu. Sebab sop pula aja kakak. Okay, moving on. Ambil dulu chopping board. Asal keping. Garam. Biji ketumbar. Kuah. Lepas tu sos lagi. Bawang putih. Daging ni Mama Yaya royak, rebuh dulu. Pasalnya dia urat keting ni dia payah sikit nak iri. Jadi biar lembut dulu, lepas tu baru iri. Lalu bukan urat keting boleh nak iri selalunya. Ni sebab dia urat keting ke. Ni payah sikit nak kalau pisah tu tak berapa tajam.
Kita buat tubik dulu. Noksa. Noksa ni sebentar je lah kalau yang nak rebus daging tu sebentar je. Ikan tu. Ya, isi air tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bubur daging dulu. Biji ketumbar. Buah bawang putih hasil keping. Dah layer gini lah. Oh, ni yang letak air banyak tu. Pasalnya nak nyudu. Okay, lock gini. Okay, agak tu. Steam. Pergi ke pressure. Mix. Si awak Yaya lewat dah ni. Nak pukul 1 dah. Panjang anak Yaya balik sekolah makan nasi. Tok lelaki pun balik juga. Sudah lah ayah tak ada dah kita. Tak ada dah mu apa mu jadi ayah hari ni. Lu deh kita buat telur goreng je. Lu ni nak nanok dulu deh. Baru mari dengan lorak. Yaya settle nasi dulu. Lepas tu kita buat sambal paru. Sebab Yaya lorak, awak tolong. Tolong ambil ikan ni awak tumbuk deh. Ya bahagia parut paru. Awak bahagian numbuk ikan deh biar cepat siap segitu. Ya kalau parut ke. Ya parut menua je. Berasa cepat lagi daripada duk gahar ko papek marut tu. Pero tak apa so macam gini cepat lagi. Buat siapa patak butir tu. Bukan cara tau sis. Paruh pulak masuk lah. Aloh tu sedap. Ya sedap paruh tak masuk deh. Tu lagi ayah sabar tu. Sudah awak siap dah kau tumbuk ikan ni. Siap dah. Allah. Terima kasih lah. Kasih. Sudah dah lah nasi tak masuk lagi. Daging tak masuk lagi. Ya Rana tak tahu ni. Nate. Jatuh kau. Sudah dah lah. Ay tak ada lagi. You nak pergi kastel? Ya ke? Tak dia makan lah. Okey lah. Tapi nasi kena habis lah. Banyak nasi. Nak banyak tu. Daging pun banyak. Kuah pun banyak. Kembali kepada tenang. Ya? Tenang ke aku ni? Ya? Ada yang panggil ya? Cikgu cakap nasi. Kawan-kawan kakak cakap kena makan mas esok. Oh, sebab Makan mas. Mami Daddy work. Esok. Okey. Ni Yaya tak lorak dah. Pasalnya husband Yaya tak ada nak makan nasi. Ya tanuk je. Tak jejak angin mana lah. Paruh masuk. Buh lada. Buh garis. Takut dia tak ingat. Boleh dah kali. Ni altange sambal kita ni sambal altange. Kita menggunakan teknik altange ni pasal kita masak untuk diri sendiri, ke untuk lelaki, ke anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dah lah. Boleh dah. Kalau nak jamu kau orang tu tak ada lah tergamuk. Yaya nak gaul dengan tangan. Kau Yaya pun jenis ngembel juga. Kita pakailah glove kalau kita nak jamu kau orang deh. Kalau ada lada banyak, ya pedah lagi sedap. Tapi sebab mama pun nak makan juga, biarlah. Rasanya ikan tu sikit pula nampak dengan paus. Tapi boleh dah lah. Lo ni Yaya nak buat telur dadah. Telur dadah tu kalau boleh kat nak letak bawang, nak letak lada. Jadi nak suruh telur tu comel, gemuk. Yaya guna kas iron hak ni. Dia hak moleknya geluk. Kalau hak nak masak telur, nak goreng telur. Tapi sebab Yaya nak dia lepeh molek. Telur 2 butir, bawang, lada, baby baye. Ni daun ketumbar, daun sup sekali lah. Dek kodok dengan sayur ni. Kalau tak ada kita kita ambil telur sebutir lagi. Sebabnya sayur tu banyak. Tak ada. Yaya bubur fish sauce sikit. Sikit ya, tak masing-masing mana pasalnya budu masing dah.
Kalau goreng telur dalam kuali lepek gini memang ya payah sikit nak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Takut api naik tinggi dah pasal kita pakai cast iron. Ada hari bernasib baik, ada hari dok. Situ acur dah sikit. Berasa tak ada klip ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, boleh dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Makcik kuat ni pasalnya ikan rebus. Tiga ekor pada telur. Bismillahirrahmanirrahim. Beres. Ada bawang, berasa lah manis-manis bawang, ada lada, sedap sikit lah kalau Yaya agak. Kita ambil dululah terung kita ni. Mama sa, Yaya sa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ada assistant. Mama turun padang. Nak hiri urak keting. Bau sangat Mana nak try? Okey dah mah sedap Boleh lah. Mama suruh bubuh garam tu atas darat. Maksudnya kuah tu bubuh dalam mangkuk, situ je buh garam. Siap belakang dah. Kali ikut ke telur semeta, sambal pun semeta, ikan apatah lagi. Hak ni lagi lah sekali dengan nasi dia. Hak ni lah nak suruh pohu sikit. So itu saja untuk kecil luar pula. Itu je video Yaya untuk hari ni, untuk video kali ni dah. So jangan lupa untuk subscribe lah, support lah Yaya ni. Buat video di YouTube ni bukan benda mudah, payah juga. Hak masuk sejak boleh jadi 3 jam. Nak alih kamera, nak lap tangan pula. Banyak perkara. Hak jadi ketuk-ketak dah pun jadi masih gagal. Mana dulu mana? Ya tak biasa lagi buat video masak-masak gini. And Yaya hopefully pun tak salah orang kata judge. Kita ni sama-sama belajar. Yaya ada cara Yaya, awak ada cara awak. Gitu. Awak membesar dengan mak awak ajar awak gini. Yaya membesar dengan mama Yaya ajar gini. You lain. Janji dia jadi menu. Tak ada kata masuk kari jadi ayam bedah. Perak. Janji jadi tu je. Itu saja. Terima kasih banyak tengok video Yaya. Kita jumpa pula video seterusnya. Bye.